have a nice day. So kali ni saya nak kongsikan dengan anda satu design 4G glass menggunakan black quartz stone dan pintu warna silver lah. Nampak tak yang saya buka tu, kita panggil dia 2-in-1 layer drawer. Sebelah dia tu pula ada source drawer lah, okey. Dan sebelah dia tu lagi ada compartment daripada aluminium. Bawah gas hook biasa kita bagi 2 gas tray untuk customer kalau dia request lah, okey. Selalunya kita bagi satu je. Dan dekat bahagian sebelah tu pula ada compartment daripada aluminium, okey. Untuk bawah sinki rupa dia macam mana? Bawah sinki rupa dia macam ni je. Nampak tak? At least daripada aluminium lah. Kalau ada pipe bocor ke apa dah tak ada isu kembang. Sebelah kanan tu kalau nampak lubang tu untuk washing machine customer lah, okey. Dan dekat sebelah atas tu pula ada dish rack. Dish rack kali ni dia agak best sebab dia default ke atas pakai gas spring. Dish rack pula kita gunakan material stainless steel. Sebelah kiri tu blood tinted glass, lift up door ke atas pakai gas spring, ada ruang storage yang agak besar. Dan dekat atas cooker hood biasa kita buat pintu sajalah, at least nampaklah kemas sikit kan. Dan untuk bahagian kiri pun sama juga, kita buat lift up door ke atas menggunakan gas spring, ada ruang compartment dan dekat atas dia tu lagi ada lagi compartment untuk anda simpan barang. Okey. So dekat sebelah kiri pun ada juga compartment untuk simpan barang. Jadi kalau anda dah gunakan kabinet aluminium, anda dah tak ada isu air dan juga anak-anak. Nak tak buat kabinet dapur yang karis air? Nak tak buat kabinet dapur yang tak dimakan anak-anak? Nak tak buat kabinet dapur yang ada jaminan seumur hidup, tahan lasak, supaya kitchen kabinet kita boleh guna lebih 20-30 tahun? Klik bio di atas untuk quotation dan consultation.